puncak. So apabila berlaku puncak di sini, kita kena rehatkan diri kita untuk melihat struktur yang baru. Jadi apabila puncak telah tercapai dan trend tadi membuat pergerakan yang kedua, contoh kita akan mula dengan A di sini. Okey, dia mula dekat A kat sini. Okey, so bila dia mula dekat A kat sini, boleh masuk dia? Tak boleh lagi. B, pembentukan. C, penentuan. So apabila adanya A, B dan C, penentuan di bahagian C dan confirmation di bahagian A yang terbaru, dan mana A tadi tidak bergerak melebihi A sebelumnya. So dekat kawasan sinilah baru kita boleh ambil order, baru kita boleh masuk mengikut SOP kita. Mudah kan? Sebenarnya mudah je, tapi bila kita tak tahu tentang struktur ataupun pergerakan trend ataupun cara nak menentukan permulaan trend, itu yang menyebabkan